Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya nak kongsikan satu isu yang sedang tular dan betul-betul menyentuh hati ramai orang. Cuba tengok gambar ini. Sotong goreng kunyit berharga RM17.90. Tetapi saiz sotongnya dikatakan lebih kecil daripada getah rambut. Persoalannya, adakah ini sekadar salah faham atau ini satu bentuk penganiayaan terhadap pembeli? Video ini bukan untuk membuli tetapi untuk memberi pengajaran kepada peniaga dan pembeli. Tolong tonton sampai habis kerana di hujung video nanti saya akan kongsikan nasihat paling penting tentang rezeki dan keberkatan dalam berniaga. Menurut laporan, seorang wanita yang sedang demam dan tidak sihat membuat pesanan makanan sotong goreng kunyit dengan harapan dapat makan sesuatu yang menyelerakan. Namun, bila makanan sampai, dia terkejut dan kecewa. Sotong yang diharapkan hanya beberapa potong kecil, lebih banyak sayur daripada sotong. Bayangkan, dalam keadaan badan lemah, perasaan lapar dan harapan yang tinggi, tetapi yang diterima tidak setimpal dengan harga. RM17.90 bukan murah bagi semua orang. Bagi setengah orang, itu duit makan sehari. Bila isu ini tular, ramai netizen mula bersuara. Ada yang kata, zalim betul perniagaan ini. Ada yang kata, ini memang cekik darah. Tapi ada juga yang berkata, kos barang mahal, untung sikit sahaja. Di sinilah kita kena berlaku adil. Ya, kos bahan mentah naik. Ya, peniaga juga nak cari makan. Tapi persoalan utama ialah kejujuran. Kalau sotong kecil, maklumkanlah awal. Kalau portion sedikit, beritahu pelanggan. Jangan biarkan pelanggan berharap sesuatu yang tidak dia dapat. Teguran saya khas untuk peniaga. Berniaga ini bukan sekadar jual beli. Ia soal amanah. Bila pelanggan bayar, itu adalah kepercayaan. Kalau kita perkecilkan portion tanpa penjelasan, kita sedang mengambil hak orang lain. Ingat satu perkara, rezeki yang berkat bukan diukur pada jumlah, tetapi kepada kejujuran. Untuk besar hari ini tapi hilang kepercayaan, kita akan rugi untuk jangka panjang. Untuk pembeli pula, ini beberapa nasihat penting. Pertama, baca ulasan sebelum beli. Kedua, jangan takut bertanya portion macam mana, sotong besar atau kecil. Ketiga, jika rasa tidak adil, buat aduan dengan beradab, bukan dengan maki hamun. Suara yang tenang lebih mudah didengari. Isu ini bukan tentang sotong semata-mata, ia tentang sikap, tentang bagaimana kepercayaan boleh runtuh, reputasi boleh hancur dan keberkatan boleh hilang. Satu berkas makanan boleh jadi sebab pelanggan datang semula atau boikot selama-lamanya. Jadi kau rasa macam mana? Kalau kita tengok gambar tadi, Allahu Akbar. Sayur banyak, carrot, itu apa semua kata, kacang panjang banyak, tetapi sotong tak nampak. Hakikatnya itulah berlaku. Hari ni tidak nafikan harga barang memanglah naik, memang mahal. Tapi takkanlah kita dapat ni makanan ni tak setimpal dengan harga. Kalau nak berniaga pun berniagalah betul. Kalau nak berniagalah seperti mana kita nak bagi orang makan kan. Seperti mana kita nak makan lah. Takkanlah kita nak berniaga hanya untung. Berniaga ikut sunnah Nabi SAW. Video ini bukan nak cari salah siapa-siapa, nak kita sama-sama sedar. Adakah kita hari ini ikut cara baginda Nabi SAW berniaga
Kita dah jauh dah dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama ubah. Tak apa, untung sikit kat dunia tak apa. Yang penting untung dekat akhirat. Bukanlah nak suruh kita ni tak payah berniaga dan tak payah ambil untung langsung. Untuk kita nak teruskan hidup, kita ambil sekadar yang perlu untuk kita nak teruskan kehidupan, kelangsungan hidup. Jadi saya harap isu ini menjadi pengajaran kepada kita semua. Jika anda peniaga, berniagalah dengan jujur, insya-Allah kita sama-sama nak perbaiki. Jika anda pembeli, jadilah pembeli yang bijak, insya-Allah. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, tekan like, kongsi kepada kawan-kawan dan subscribe channel ni. Aku tengok yang tengok video ni ada yang tak subscribe, subscribe lah. Tulis di komen apa pendapat anda tentang isu sotong RM17.90 ini. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.